Hai, saya Masha. Saya memegang watak sebagai seorang guru. Hai, saya Kila. Saya memegang watak sebagai murid. Hai, saya Amar, memegang watak sebagai murid juga. Kami kumpulan 1 dari unit BM1 akan mempersembahkan satu simulasi pembelajaran dan pengajaran yang berfokuskan kepada kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Selamat menonton! Okey. Awesome. Amar, cikgu datang, Amar. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam murid-murid. Kamu berdua sihat tak hari ni? Sihat! Okey, baiklah. Hari ni cikgu nak ceritakan satu kisah tentang si Tanggang. Cikgu nak kamu berdua fokus sebab di akhir sesi pembelajaran kita hari ni, cikgu nak tanya kamu beberapa soalan. Boleh tak? Boleh. Pada suatu masa dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Tanggang. Tanggang tinggal bersama ibunya yang miskin di sebuah kampung kecil. Walaupun hidup mereka serba kekurangan, ibunya sangat sayang dan menjaga Tanggang dengan penuh kasih sayang. Apabila Tanggang meningkat dewasa, dia berusaha mencari peluang untuk mengubah hidupnya. Pada suatu hari, Tanggang mengikut sebuah kapal dagang. Dia bekerja bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjadi seorang yang kaya dan disegani. Namun, malangnya setelah kaya, Tanggang menjadi sombong. Dia berkahwin dengan seorang wanita bangsawan. Dan apabila kapal mereka singgah di kampungnya, ibunya datang untuk bertemu dengannya. Tetapi, Tanggang tidak mengaku ibunya. Dia malu kerana ibunya kelihatan miskin dan tua. Si Tanggang menolak ibunya dan menghinanya di hadapan orang ramai. Kerana terlalu kecewa dan sedih, ibunya menadah tangan dan berkata, "Ya Allah, jika benar dia anakku, aku reda. Tetapi jika dia benar-benar dahaka, tunjukkanlah balasannya." Tiba-tiba, ribut kuat melanda. Kapal Tanggang bergoncang dan dia tidak mampu melarikan diri. Akhirnya, Tanggang disumpah menjadi batu. Itulah akibat perbuatan dahaka kepada ibu. Baiklah murid-murid, itulah kisah si Tanggang. Jadi sekarang cikgu nak kamu berdua tonton video ni. Pada suatu masa dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Tanggang bersama ibunya di sebuah kampung nelayan yang miskin. Tanggang, sini nak. Tolong mak jemur ikan. Baik, Mak. Tapi Tanggang penatlah hidup begini. Tanggang ingin merantau. Mungkin Tanggang boleh cari kerja di tempat lain. Boleh tolong Mak? Jika itu kehendakmu, pergilah anakku. Tapi jangan kau lupa asalmu ini. Jangan kau lupa juga ibumu ini. Baiklah Mak. Tanggang janji akan bawa pulang rezeki untuk Mak. Nak, mak sediakan makanan kegemaran kau. Dia elok tau. Terima kasih Mak. Doakan Tanggang tau. Tanggang pergi dulu tau. Jangan lupakan mak Tanggang. Selamat tinggal Mak. Doakan Tanggang tau. Beberapa tahun kemudian, Tanggang kembali ke kampungnya dengan kapal besar dan pakaian mewah. Namun, dia sudah berubah hati.
Kapal besar itu milik siapa? Itu Tanggang. Anakku sudah pulang. Allah, Alhamdulillah. Tanggang, anakku, kau dah kembali. Kau siapa orang tu? Aku tak kenal kau. Kau bukan mak aku lagi. Sampai hati kau, Tanggang. Mak yang membesarkan kau. Mak yang Tanggang berlapar demi kau kenyang, Tanggang. Jangan merepek. Kau cakap apa ni? Kau jangan cuba memalukan aku depan ramai orang ni. Ya Allah, kalau benar aku bukan ibunya, Engkau tunjukkanlah kebenarannya, ya Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Petir mula berdentum dan angin kencang bertiup. Kenapa badan aku terasa keras seperti batu? Tidak. Mak! Ya Allah, ampunkan anakku. Walaupun dia telah dihaka terhadapku, ya Allah. Baiklah, sekarang cikgu nak kamu berdua jawab beberapa soalan berdasarkan cerita yang kamu dengar dan tonton tadi. Baik. Okey, soalan pertama. Siapakah watak utama dalam cerita ni? Zif. Okey, Amar. Tanggang. Pandai, Amar. Okey, kita soalan kedua pula, okey? Kenapa si Tanggang disumpah menjadi batu? Saya cikgu. Okey, Kila. Sebab dia dihaka dengan ibu dia. Betul, pandainya Kila. Okey, soalan ketiga pula. Apakah pengajaran yang kamu dapat daripada cerita ni? Jangan derhaka. Betul, Amal. Okey, soalan terakhir. Cikgu nak kamu berdua berikan satu nilai murni yang kamu dapat daripada cerita ni. Tidak sombong? Betul tak cikgu? Betul. Kila? Sentiasa berterima kasih dengan ibu kita. Ya, betul juga. Pandainya kamu berdua. Okey, bagus murid-murid. Baiklah, sampai sini saja sesi pembelajaran kita hari ini. Saya harap kamu berdua boleh ambil teladan berdasarkan kisah tadi. Cikgu harap kamu tak derhaka terhadap bapa kamu, tahu. Okey. Suatu hari nanti kalau kamu dah berjaya, jangan lupa jasa ibu bapa kamu. Baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye.